Okay guys, sekarang saya dah sampai di Malaysia Street di Ho Chi Minh City, Vietnam. Okay, di Saigon. Ini adalah selatan Vietnam. Lihat anda datang sini macam Malaysia sebab semuanya majoriti orang Malaysia kat sini. Saya jumpa ada orang Melayu dan India di sini. Ya, semua restoran-restoran halal senang didapati di atas ni. Anda boleh tengok depan saya. Ada siap bendera Malaysia lagi. Tengok halal food. Haja Hawa bendera Malaysia. Okey. Makanan di sini halal. Banyaknya adalah masakan orang Muslim lah ataupun orang Muslim Vietnam di Ho Chi Minh City. Selatan Vietnam banyak Muslim. Dan di sini juga boleh tengok barang-barang yang anda ingin beli. Ada tudung, telekong, beg, baju dan sebagainya. Ya. Inilah keadaan di sini. Anda akan rasa seperti di Malaysia. Okay guys, sekarang di Ho Chi Minh City juga ada dua Saigon Square. Tadi kalau di Ventat, kalau anda membeli belah di sana dia akan tarik tangan anda, tapi di sini katanya tidak tarik tangan anda. Okay, depan saya ni adalah Saigon Square dan belakang saya pula di depan ni Saigon Square juga. Tapi yang ini tu harga harga membeli belah yang mahal lah. Yang ni pun membeli belah tapi murah sedikit. Jom kita masuk ke dalam. Let's go. Dia akan naik. Okey, kita dah habis jalan di Saigon Center tadi. Okey. Dan kita akan jalan ke tempat lain pula. Kita usaha dulu apa yang ada dekat area sini. Tengok ini suasana di Ho Chi Minh. Terlalu banyak motosikal di sini. Dan kena berhati-hati di sini. Banyak orang tarik kerana banyak scammers di sini. Okey. Dia tak suasana dia dan situasi dia tidak sama seperti Hanoi. Hanoi is better than Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh is a large city because there very big place, capital city. Dari gabungan daripada Saigon Center. Terlalu banyak motosikal pada waktu malam. Walaupun sudah jam 10 malam, pukul 10 malam. Dia tidak seperti Kuala Lumpur traffic jam ya. Apa pun kita pergi dulu. Let's go. Okay guys, sekarang banyak motosikal kita kena melintas jalan dengan berhati-hati Jika tidak mereka akan langgar kita. Kita kena jalan. Usaha. Ya. Tengok dia nak pusing. Masih hijau jalan. Okey, melepasi juga lintasan pejalan kaki ini. Ini cara melintas lintasan zebra di Vietnam. Di depan saya itulah Chua Ben Tat tapi saya tak masuk. Kerana banyak cerita yang mereka akan tarik orang dan tidak boleh ditawar harga di sana. Okey. Kita pergi ke Malaysian Street balik untuk cari beberapa makanan yang ada di sana. Let's go. Okey, jalan di sini senang mudah ingat. Tadi kita pergi ke Saigon City Center, ke Saigon Square. Okey, dan depan ni kita terus ke Malaysia Street. Okey, jom kita pergi. Sini je Malaysia Street Saya ingat depan tadi. Kita jalan-jalan dulu